dan hebahan di media sosial mendakwa orang awam boleh mendapatkan lesen memandu secara percuma tanpa perlu melalui sebarang ujian yang sah adalah palsu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Selangor berkata pihaknya memandang serius dakwaan yang ditularkan di media sosial. Menurutnya, hasil siasatan awal mendapati iklan berkenaan turut menggunakan gambar pengarah JPJ Negeri Selangor tanpa kebenaran sehingga menimbulkan kekeliruan kepada orang awam serta menjejaskan kredibiliti jabatan. JPJ Negeri Selangor mengingatkan orang awam agar sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan sebarang tawaran atau maklumat berkaitan pemberian lesen memandu secara percuma tanpa ujian yang sah. Sebelum itu, satu laman sosial JPJ Lesen Memandu Maya mendakwa menawarkan lesen memandu tanpa ujian turut dilampirkan nombor telefon untuk dihubungi. Laman itu mendakwa melalui program My Lesen, pengguna yang membuat bayaran akan terus diberikan lesen memandu. Iklan itu turut menampilkan gambar pengarah JPJ Selangor, Azrin Purhan.